0.11. Okay. Yang paling penting ada peningkatan. Jadi anda semua Pelajar SPM 2025 telah membantu untuk peningkatan grade pada sekolah kita lah. Jadi bilangan calon yang mendapat minimum D seorang, minimum C, kepujian minimum C 5 orang, 3.94%. Dan sebagaimana saya maklum tadi lah, calon yang layak mendapat CD 92.91% lah. Ada juga pelajar yang gagal lah subjek, sama ada bahasa Melayu ataupun sejarah. Okey, berikut ialah pencapaian mengikut mata pelajaran, grade purata mata pelajaran. Okey, bahasa Melayu. Bahasa Melayu grade purata pada tahun ini 4.52. Berlaku sedikit penurunan pada tahun 4.45. Bahasa Inggeris meningkat daripada 7.15 kepada 6.24 pada tahun ini lah. Okey, pendidikan Islam juga peningkatan daripada 4.81 kepada 4.08. Okey, sejarah juga berlaku peningkatan daripada 6.26 kepada 6.17. Grade purata meningkat. Matematik juga meningkat daripada 7.07 pada tahun 2024 kepada 6.83 pada tahun 2025. Okay, sains sedikit penurunan daripada 5.87 kepada 6.40. Geografi berlaku peningkatan iaitu 6.90 kepada 4.55. Okey, pendidikan Islam juga berlaku peningkatan daripada 4.98 kepada pendidikan seni visual, maaf saya, 4.98 kepada 3.97. Matematik tambahan juga meningkat daripada 8.65 kepada 8.5. Okey, prinsip akaun sedikit penurunan daripada 3.40 kepada 5.23. Okey, perniagaan meningkat daripada 7.06 kepada 5.08. Sains komputer juga meningkat daripada 5.0 kepada 3.11. Fizik sedikit penurunan daripada 6.13 kepada 6.37.
Assalamualaikum dan tahniah diucapkan kepada pihak sekolah atas pencapaian keputusan SPM pada tahun ini. Boleh Tuan kongsikan sedikit tentang pencapaian sekolah tahun ini? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita telah mendapat keputusan SPM 2025 lah. Alhamdulillah pencapaian kita berlaku peningkatan lah. Grade purata sekolah berlaku peningkatan daripada 5.82 kepada 5.71, iaitu peningkatan sebanyak 0.11 lah. Jadi saya merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan tahniah lah kepada semua guru dan juga warga sekolah di atas pencapaian SPM kita pada tahun 2025. Jadi berlaku peningkatan hampir semualah mata pelajaran, iaitu 9 mata pelajaran berlaku peningkatan dan ada beberapa pelajaran mata yang sedikit penurunan, tapi keseluruhannya meningkat daripada tahun yang sebelumnya lah. Jadi syabas dan tahniah. Apakah faktor utama yang menyumbang kepada kejayaan pelajar pada tahun ini? Faktornya banyaklah. Faktor yang pertamanya dari segi kesungguhan guru-guru yang SPM yang telah bertepus rumus untuk memastikan kejayaan anak-anak lah. Di samping itu komitmen daripada pelajar-pelajar jugalah, walaupun di sang-sang akhir. Jadi berlaku kesungguhan lah pada pelajar untuk mendapat pencapaian yang baik daripada SPM lah. Jadi kita sekali merakamkan berbanyak syukur di atas pencapaian inilah. Jadi faktor-faktor lain juga dengan komitmen daripada ibu bapa untuk memastikan kejayaan anak masing-masing lah. Dan semua pihak PIBG dan komuniti yang telah membantu menyumbang kejayaan ini. Boleh Tuan jelaskan apakah program yang dijalankan untuk membantu pelajar menghadapi SPM? Dari segi program memang banyaklah. Salah satunya kita mengadakan kelas tambahan lah pada setiap hujung minggu, dan di samping itu projek kecemerlangan pelajar sama ada di dalam sekolah dan juga di luar sekolah dah. Dan pada tahun lepas juga kita berjaya mengadakan camp yang memberi impak yang besar lah. Kita mengadakan camp di hotel lah. Jadi mungkin sedikit sebanyak telah membantu dari segi motivasi pelajar. Di samping program motivasi dan juga lain-lain lah yang membantu pelajar-pelajar menunjukkan pencapaian yang baik lah. Okay. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pihak sekolah sepanjang persediaan SPM? Cabarannya salah satunya ialah dari segi kehadiran pelajar lah, terutamanya pelajar-pelajar SPM yang kadang-kadang tidak mencapai 100% lah kehadiran kelas tambahan, dan juga begitu juga dengan kehadiran waktu persekolahan biasa. Walau bagaimanapun di sang-sang akhir pelajar-pelajar telah menunjukkan perubahan dan juga sikap inginkan kejayaan lah, dan berubah walaupun di sang akhir. Tapi kita sekali lagi merakamkan ucapan tahniah lah kepada guru yang tidak pernah jemu-jemu untuk mendorong pelajar-pelajar untuk ke kelas tambahan dan sebagainya. Apakah harapan Tuan terhadap pelajar selepas memperoleh keputusan SPM? Kita mengharapkan pelajar-pelajar akan membuat hala tuju lah
kerjaya masing-masing, sama ada untuk meneruskan di tingkatan 6 ataupun ke institusi pengajian tinggi dan ataupun ke mana-mana IPT dan juga IPTS lah. Jadi bergantung kepada hala tuju masing-masing lah. Jadi kita berdoa semoga masing-masing mendapat kejayaan yang ingin dicapai lah dalam kerjaya masing-masing. Okay. Apakah pesanan Tuan kepada pelajar yang bakal menduduki SPM pada masa akan datang? Apa yang penting kita mengharapkan pelajar-pelajar SPM pada tahun ini akan menunjukkan sikap dan juga komitmen inginkan kejayaan. Sebabnya tidak ada perkara yang mudah untuk mencapai kejayaan. Jadi mesti bermula daripada awal lah untuk menghasilkan kejayaan. Jadi kita mengharapkan pelajar-pelajar pada tahun ini akan menunjukkan sikap yang baik lah, melihat contoh yang baik pelajar-pelajar pada tahun yang lepas lah. Walaupun di saat-saat akhir, tapi berkat kesungguhan dan komitmen semua, insyaAllah kejayaan boleh dicapai lah. Itu saja daripada saya. Terima kasih.